kita ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kuadran marketing. So dia di bawah kuadran marketing. Lepas tu kita ada second quadrant adalah kuadran operation. Seterusnya adalah kuadran ECX, Exquisite Customer Experience, dan kuadran yang terakhir adalah education ataupun people development. Jadi sebenarnya dia kalau tengok balik dia di bawah pilar 5 success factor ni. 20 inisiatif ni adalah untuk enhance 5 success factor ni. Dari segi location, dari segi service, dari segi marketing, dari segi red dot and people development education tadi, dari segi A-team, people development education. So saya pergi kepada kuadran pertama. Antara main untuk nak reach 50-100k yang pertama dalam bisnes, macam hari tu saya cakap, antara main fokus dia adalah marketing lah. Kita kerja-kerja bawa masuk duit. Kita bukan kerja-kerja bawa masuk duit, kerja-kerja untuk panggil orang, increase kita punya customer. Macam semalam Tuan Haris share, strategi pertama untuk naikkan sale adalah dengan naikkan number of customer. So marketing kena buat lah. Cumanya marketing macam mana yang kita nak buat ni? So dalam kuadran marketing ni, kita ada online dan offline. Bukan buat online sahaja dah cukup dah. Memang kalau kita buat online sahaja, ada growth. Memang kita buat, memang semua ada growth. Semua, of course lah, dia awareness dah naik, and dah ada acquisition, dah ada promo, and so walk-in akan naik, appointment akan naik. Tetapi kita tak cukup itu sahaja. Kita bukan, peranan kita sebagai GP ataupun healthcare player ni adalah, kita adalah local community punya hero lah. In term of healthcare, untuk kita support wellness mereka. So kita nak jadi local superstar. Apa inisiatif nak menjadi local superstar ni di bawah kuadran marketing. So kita buat digital marketing. Tapi before that, sebelum buat digital marketing, kita buat AVG test. Kita buat brand positioning dulu. Kita tahu kita nak positionkan diri kita kat mana sebenarnya dalam market ni. Message apa yang kita nak sampaikan kepada local community kita ni, and siapa kita, apa kita boleh offer. So kita buat brand positioning analysis, and then kita pergi kepada service offering analysis. Kita tahu apa niche ataupun special interest kita yang kita nak kedepankan.